Dekat V1 ni dia dah kira ekstrim lah. Ekstrim custom. Saya black. Saya asal daripada Sepang. Kalau ikut dah ride motor ni dah lama lah. Saya daripada kecil lah. 30 tahun macam tu lah. Okey. Sebelah ni jentera ni Yamaha Y15 V1. Dekat V1 ni dia dah kira ekstrim lah. Ekstrim custom. Maksudnya saya menggunakan part depan belakang Superbike daripada Yamaha RC. Saya custom masuk pada Yamaha Y15. Winglet ni saya custom daripada model kita tiru ala-ala Quantararo punya motor 2023. Dekat motor Kapcai ni tak ada fungsi apa, just make up je lah macam tu. Untuk engine saya tak ada buat tukar engine ke apa, saya cuma up spec Yamaha Y15 yang ada, spek 63 saja. Okey, swing arm saya ni Yamaha RC, tapi sebab ini saya full carbon, saya tempah balut untuk carbon, original carbon lah. Dia sebenarnya Yamaha RC punya arm, tapi saya pilih tempah untuk carbon. Banyak yang custom lah untuk bawah ni, depan belakang. Tayar ni dia akan boleh masuk 180, 190, 200. Tapi buat masa ni saya pakai 180. Kita ni Kapcai, sebenarnya tayar second pun dah boleh. Sebab kita bukan Superbike. Superbike perlu mungkin tayar baru, nak traction kuat. Kita Kapcai kan. Orang Superbike buang-buang tayar, kita belilah dengan dia kan. Macam ni 180, depan 120. Ni bawah ni paruh ni daripada Ducati Hypermotard 928. Kiri kanan. Ini kita dapat daripada spare part kedai Superbike. Kita custom, kita masukkan pada 4R6 yang kita potong. Ini saja Ducati Hypermotard lah. T-clamp. Bawah ni semua custom lah. Untuk semua yang datang ni ada hadiah. Jalin. Dua kanak-kanak, dua. Saya dah habis 50 lah. 50.